Ramai orang apabila dia jumpa huruf sin kecil di penghujung ayat pertama surah Al-Kahfi, tapi dia confused, dia tak tahu nak buat macam mana. Jadi jom saya ajar. Okey, kita buka muka surat 293 dan kita tengok tanda sin kecil itu di penghujung ayat. Itu adalah tanda saktah, tuan-tuan. Apakah benda saktah? Mari saya explain. Apabila kita jumpa tanda saktah, tuan-tuan, apa yang kita perlu buat ialah kita kena hentikan bacaan kita situ seketika dengan kadar lebih kurang 2 harakat. Kemudian kita sambung bacaan kita menggunakan nafas yang sama. Kemudian timbul pula kekeliruan. Yang ini, sin kecil itu, tanda saktah itu berada di penghujung ayat pertama. Wakaf sempurna. Jadi nak buat macam mana? Okey, di sini anda perlu buat keputusan, perlu decide terus untuk ayat pertama ni nak buat macam mana. Anda nak raikan tanda saktah ataupun anda nak wakaf dengan sempurna. Pilih awal-awal. Sekiranya anda nak raikan tanda saktah tersebut, maka selepas selesai kita baca ayat pertama itu, kita berhenti seketika, kemudian kita sambung. Maksudnya, kita akan gabungkan ayat pertama dan ayat kedua. Contoh bacaan ya. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا. Nampak? Kita berhenti seketika, sekejap, kemudian kita sambung menggunakan nafas yang baru. Okey, kalau kita tak nak raikan tanda saktah itu, maka kita wakaf dengan sempurna. Kita berhenti di penghujung ayat pertama. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا. Ambil nafas. Sama bacaan. قَيِّمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا. Begitulah caranya untuk ayat pertama surah Al-Kahfi. Anda belajar surah ini, kalau ya komen I love Quran dan follow saya.